Okay, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. Dah lama aku tak buat video YouTube. So ni adalah tahun yang pertama, tahun 2026. Okey, kat belakang aku sini ada satu unit Toyota Camry. Dia buat daripada Eurostar dan chassis adalah Toyota Camry. So motorhome ni dia adalah datang sekali adalah facelift. Lampu besar tu kita nampak dia adalah crystal light. Okey, kat belakang tu kita dah buat fully refurbished. Tak kira lah dinding ke kerusi ke, semua kita dah buat conversion. So okay, bagi kita import kebanyakan motorhome yang facelift tu tahun dia akan lebih baru sikit dan mileage pun dia akan jadi rendah sikit lah. So kalau kita tengok bahagian dalam, dashboard dengan control panel aircon dah memang berlain, tak macam model lama, semua dah pakai digital. So untuk Eurostar ni dia mempunyai rear air suspension. So bermaknanya suspension tu bila kita tambahkan angin, dia akan jadi lebih keras. So bila kita bawa beban, kita tambah angin, baru kita tak bawa beban, kita lepaskan angin. So lebih senang dan lebih convenient. So bagi motor Eurostar ni, body dia agak berat. So bila kita bawa orang penuh dengan air, dia perlukan sistem yang sebegini. Motor ni dah daftar, so nombor plate dah keluar. So bermaknanya kita dah jual dah. So yang untuk unit ni memang I tak sempat nak buat video sebelum jual. So customer pun steady juga datang, dia terus bayar deposit, terus bayar penuh untuk kita settlekan. Bagi motor ni kita dah siap dengan cat luar daripada A to Z, kita semua tukar baru. Kita dah boleh katakan fully refurbished. Awning dah ada. Okey, roof rack pun dah ada, original dah. Okey, siap kita bagi juga customer bicycle rack. Tapi bicycle rack tu second hand lah. Asal datang bicycle rack tu tak ada, tapi kita still bagi kat customer bicycle rack ni lah. Kita ada yang second tu. Okey, ni adalah keseluruhan bahagian luar. Tingkap menggunakan tingkap akrilik. Okey, ada tempat storage dekat bawah, ada tempat isi air, tempat cucuk bateri. Semua dah komplit. Okey, motorhome ni memang asal original, memang motorhome, bukannya ambil lori kargo untuk buat conversion. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, awning dah siap, kita dah bagi sekali. So yang dekat luar ni lampu tu kita pun dah pasang dah. Ini adalah lampu yang camping masa kita dekat luar. So untuk motor ni kita dah tambahkan bateri lithium, walaupun saiz dia kecil 175, tapi dia cukup untuk buka peti ais, untuk buka lampu-lampu dalam, untuk buka kipas, semua yang cukup. Cuma kalau nak betul nak on aircon, kita kena buat cucuk show power atau sama ada kita perlukan genset. Okey, kita tengok bahagian dalam. So ini adalah switch untuk kita masuk ke dalam, lampu luar, kipas, lampu luar, peti ais dengan water pump. So semua yang ready yang dekat tepi. Yang kita dah buka lampu. So dekat dalam tu kita dah fully refurbished. Nampak tak cushion dia semua baru. Okey, dinding wallpaper semua yang baru. Lepas tu kipas baru. Okey, cushion seat semua kita dah buat baru. Okey, ni adalah cushion yang U-shape sofa, Eurostar standard memang U-shape sofa. So katil kita dah buat baru. So nanti customer memang koyak plastik je lah. Okey, sama juga kita tambahkan microwave. Dan sini adalah panel dia untuk bateri. Kita boleh nampak ada berapa lagi. Lepas tu air ada berapa lagi. So water heater dah tak guna dah, pasal dah lama. Ini untuk switch on off untuk aircon belakang. Okey, untuk orang aircon belakang. So kat sini Eurostar dia memang lebih panjang dan memang lebih luas. So bila kita masuk U-shape sofa ni, kita boleh nampak dia memang nampak kemas sikit lah. Okey, ni adalah aircon blower. Okey, macam kita masuk tadi, kita cakap yang kat belakang sini adalah stove masak dia. Okey, stove masak dia, kat sebelah tepi stove masak ni adalah sinki. Okey, untuk motorhome ni macam tadi aku sebut, kita dah buat fully refurbished. Boleh dikatakan 80% lah. Luar dalam kita tukar baru. Okey, so bawah tu adalah kita punya meter. Okey, meter lithium ion battery tu. Okey, kita tengok bahagian tandas. Okey, macam aku sebut tadi, tandas pun kita buat baru.
Okey, tandas pun kita buat baru, mangkuk tandas baru, sinki baru, semua yang baru. So lampu tu terus tekan button tu. Tekan button yang dekat atas kan. Tekan atas, kita boleh terus on lampu tu. So inilah tandas yang baru. Sini pun sama, on lampu terus on dekat sana je. Direct tu. Okey. Sama juga. On kipas sini pun sama. Okey, kipas terus kita on lampu sini. Okey, so kita boleh nampak lah dalam tu memang kemas semua. Okey, untuk unit ni I dah jual. Pasal sebelum tu memang tak sempat nak buat video lah. So dah jual dah. Okey. So tapi kalau korang berminat, boleh lah. I boleh import daripada Jepun juga kalau korang berminat lagi. Sekian adalah video untuk kali ni. Dan ini adalah bahagian luar dengan bahagian dalam. Kita dah buat fully refurbished untuk Eurostar ni. Harga memang cantik. Okey, harga kita bagi offer juga bagi kat customer. Dan apa-apa juga tu customer pun percaya kat kita. Dan dia bagilah kita pergi settlekan semua. Okey, so cuma I akan ambil saya punya pengalaman buat yang terbaik untuk camper, untuk motorhome ni. Okey, last kali adalah tentang harga. Bagi motorhome ni, harga dia adalah 185. So kita fully siap refurbish daripada bahagian luar, dalam, wallpaper, cushion, karpet, semua kita tukar. So sekali juga kita bagikan siap servis maintenance bagi kat customer. Dan sekian untuk video kali ni. Kalau korang berminat nak beli motorhome, boleh jumpa kat kita dekat showroom kita dekat Bandar Bukit Raja. Dan kalau korang suka tengok video yang apa-apa yang seterusnya, korang boleh komen di bawah dan aku akan buatkan video yang seterusnya. Sekian tu juga, terima kasih. Selamat menonton.